Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini kita nak sama-sama belajar satu benda yang sangat istimewa. Kita nak kenal satu nama Allah yang sangat indah. Namanya Al-Malik. Jom sebut sama-sama dengan saya, Al-Malik. Bagus. Jom kita mulakan dengan bahagian pertama, iaitu melihat kebesaran alam ciptaan Allah. Wah, cuba tengok ni. Subhanallah. Hebat betul angkasa lepas kan? Ada matahari yang sangat besar, ada bumi tempat kita tinggal, ada banyak sangat planet lain. Semuanya bergerak cantik dan sangat teratur. Tapi, pernah tak awak terfikir, siapa yang jaga dan tadbir alam yang sangat besar ni? Siapa yang kawal bumi dan matahari supaya tak berlanggar? Pasti ada satu kuasa yang sangat hebat kan? Jadi, untuk bahagian kedua ni, mari kita kenali nama Allah Al-Malik. Ini sangat penting. Mari kita sebut dan ingat sama-sama ya. Allah Al-Malik. Maksudnya, Allah Maha Menguasai. Sekali lagi, sebut kuat-kuat. Al-Malik bermaksud Allah Maha Menguasai. Ya, betul tu. Allah berkuasa ke atas segala-galanya. Tengok kawan-kawan kita ni berpakaian kemas dan sopan menutup aurat sambil belajar. Ustazah sedang terangkan sesuatu yang sangat penting. Allah yang cipta semuanya. Allah yang tadbir seluruh alam ni dengan sangat sempurna. Tak ada siapa pun yang boleh lawan kuasa Allah. Ingat ya, seluruh makhluk sentiasa perlukan Allah. Manusia perlukan Allah, pokok-pokok, haiwan, semuanya perlukan Allah. Kita semua takkan boleh hidup tanpa pertolongan Allah Al-Malik. Seterusnya, bahagian ketiga. Kita tengok dalil atau bukti dari Al-Quran. Ini dia buktinya dari kitab suci kita di dalam surah Al-Mu'minun. Al-Quran nak beritahu kita yang Allah itu penguasa yang sebenar. Jom fahami maksud ayat ini perlahan-lahan. Maksudnya, Maha Suci Allah, Raja yang sebenar, tiada Tuhan melainkan Dia. Ayat ini nak beritahu kita dengan jelas, Allah itu Raja yang sebenar-benarnya. Tiada Tuhan lain yang berkuasa, hanya Allah sahaja. Okey, kita masuk ke bahagian keempat. Apakah hukum kita beriman dengan nama Allah Al-Malik? Hukumnya adalah wajib. Apa maksud wajib tu? Wajib tu maknanya kita mesti percaya. Dalam hati kita, kita mesti yakin sungguh-sungguh yang Allah itu Maha Menguasai. Dan bahagian terakhir, bahagian kelima, apakah kebaikannya kalau kita sentiasa ingat nama Al-Malik ni dalam hidup kita? Cuba tengok kawan-kawan kita ni, semuanya berpakaian sopan, menutup aurat dan seronok bermain sambil menjaga alam sekitar. Bila kita benar-benar kenal Allah Al-Malik, kita akan automatik nak jadi hamba yang baik. Kita akan jaga bumi ciptaan Allah ni dengan penuh rasa tanggungjawab. Jadi, ada 3 perkara mudah yang kita patut buat setiap hari. Pertama, sentiasa bersyukur. Biasakan sebut Alhamdulillah. Kedua, kita tidak boleh sombong sebab kita ni hanyalah hamba. Dan yang ketiga, jaga alam sekitar. Buang sampah dalam tong sampah dan sentiasa jaga kebersihan. Sebelum kita berpisah, saya nak awak semua fikirkan satu soalan ni. Adakah kita sudah bersyukur kepada Allah Al-Malik hari ini? Dialah pemilik segala sesuatu di alam ini. Jom ucap Alhamdulillah sama-sama. Teruslah jadi murid yang rajin dan baik hati ya. Terima kasih sebab fokus belajar bersama saya hari ini. Kita jumpa lagi nanti.